Ini dia punya trailer arm boost. Nampak tak? Boost dia ni dah bergerak. Okay. So, bila dia bawa kereta. Okay, hai. Bagus guys. Alright. Hari ni kita ada sujud kereta Honda Civic. Okay. Apa masalah kereta ni? Owner datang, dia komplain. Dia kata dia bahagian bawah dia tu bila dia bawa kereta banyak sangat berbunyi. Okay. So, ini kereta kesayangan dia. Dia minta kami restore balik semua barang bawah dia. Okay. So, bila kita check tengok, memang kebanyakan bushing barang bawah dia ni dah rosak. Okay. So, job sini ialah kita restore balik bush. Okay, so saya nak tunjuk bush dia yang dah rosak. Okay. So, ini dia punya trailer arm. Ini dia punya trailer arm boost. Nampak tak? Boost dia ni dah bergerak. Okay. So, bila dia bawa kereta, memang bergoyang lah kereta. Right. So, trailer arm ni, knuckle bush, bush lower arm semua, tak payah tukar baru. Kita hanya press dan tukar boost yang baru sahaja. Tak perlu tukar skirter knuckle, skirter ni semua. Alright. So, dah selesai tukar ni, selesai lah masalah Honda ni. Okay, kalau korang ada masalah macam ni, nak restore balik barang suspension kereta korang, boleh datang jumpa kami di Fizi Motorsport, Sarawak Tamun, Ipoh. Okay, bye-bye.